Terima kasih kerana masih bersama Sudut Pandang. Saya sedang membaca buku Robert Fisk tebal, wartawan perang daripada Britain, yang menulis untuk banyak surat khabar. Dan dalam buku itu beliau 30 tahun lebih kerjaya beliau. Setiap kali ada revolusi dan reformasi, konsep, ideologi, slogan dikeluarkan. Diktator-diktator terkenal dunia mengeluarkan kata-kata yang bagus dan sebagainya. Sebab itu malam ni kita ingin memahami betul-betul apakah pendekatan media Malaysia. Dan saya ingin berikan satu konteks sebenarnya, iaitu jika kita tidak ada definisi yang tepat, seorang yang bergelar minoriti di Malaysia tidak boleh berada di tengah kerana dia golongan minoriti. Seorang yang mempunyai pandangan reformis yang elit berbanding dengan masyarakat massa, tetapi kita mahukan orang berpandangan tinggi, biasanya pemimpin akan datang daripada golongan minoriti dan terpaksa melawan arus massa. Tengah lebih berbentuk massa. Jadi dalam konteks ini, bagaimana media Malaysia akan diaplikasikan? Saya rasa di Malaysia ini sudah bertukar sebab rakyat sudah tidak membuat keputusan mengikut perkauman. Sekarang kita tengok sokongan kepada Pakatan Rakyat, sokongan kepada Barisan Nasional tidak lagi macam seperti dahulu mengikut kaum. Ada orang Melayu yang mendukung Pakatan Rakyat, mendukung PAS, ada juga yang mendukung DAP. Pada satu masa, kalau ada orang Melayu mendukung DAP, memang tidak ada. Sekarang sudah ada. So, the times have changed, sudah tukar. Orang fikiran dia mengikut konsep itu, konsep prinsip-prinsip seperti keadilan, prinsip-prinsip seperti bantah rasuah, dan tidak lagi mengikut konsep. Adakah PRU12 dan putusannya itu yang menjadi landasan untuk pemikiran ini, atau selepas PRU12 tu ada sesi pemikiran yang dilakukan oleh DAP kajian dan sebagainya? Kita rasa ada dua lapis. Satu lapis adalah apa yang terjadi selepas Pilihan Raya 308, di mana kita rasa rakyat sudah bertukar fikiran. Kita pun terkejut dengan result Pilihan Raya ke-12. Tapi ada juga satu influence yang lebih penting lagi, iaitu kemelut yang kita nampak sekarang dengan isu-isu yang sensitif. Isu-isu yang sensitif di mana kita nampak ada pihak-pihak yang lebih ekstrim yang membawa kekicauan kepada masyarakat, dan kita nak bawa balik kepada satu middle ground di mana penyelesaian dicapai bukan dengan sorakan-sorakan ataupun slogan-slogan, tetapi melalui rundingan, melalui negotiation dan consultation antara semua pihak. Dan ini merupakan satu roadmap to pencapaian media Malaysia. Tok Faizal, antara premis utama YB sendiri dan YB Linggoyeng adalah UMNO yang sekarang ini bersifat ekstrim, yang menyebabkanlah perkataan yang lebih baik itu adalah membuka ruang kepada berlakunya perbincangan yang keras. Tetapi adakah mewakili kepentingan kelompok? Itu salah. Adakah mewakili kepentingan yang digusarkan? Itu salah. Contohnya, itu juga adalah kata-kata yang kini semakin dibicarakan dalam UMNO dan di luar UMNO. Betul. Pasal tu saya kata, memang ada trend untuk menerima, kita kata, kepelbagaian kaum, kepelbagaian daripada segi agama dan sebagainya. Itu trend. Tapi sama ada realitinya telah mengambil tempat dalam Malaysia, itu yang kita kena decide sebagai rakyat Malaysia. Pada pandangan saya belum lagi. Saya rasa YB Tony pun percaya belum lagi. Cuma bila dikatakan UMNO mengambil tempat yang ekstrim tentang perjuangan yang berasaskan kaum, saya rasa itu tuduhan yang agak melulu. Parti berasas perkauman, ia sebab ada perjuangan yang diperlukan, perjuangan agama, bangsa dan negara. Tapi apabila dalam konteks negara, kerajaan Barisan Nasional, kita bermuafakat. Sebab itu saya melihat bahawa masalah dengan Pakatan Pembangkang adalah cabaran untuk mengurus kepercayaan, tetapi bagi kerajaan Barisan Nasional adalah cabaran untuk mengurus kejayaan. Bagi kita telah berjaya menunjukkan satu model pemufakatan di antara UMNO, MCA, MIC dan berbelas parti komponen yang lain. Tetapi ini ada 3 je pakatan, dan pakatan ini kita lihat masih cuba menyesuaikan diri. Itu yang saya tidak bersetuju dengan kata-kata yang berhormat Lim Guang Im bila dia kata Malaysia sebenarnya sedang berperang dengan dirinya. Bagi saya, dalam keadaan sekarang, saya melihat lebih DAP sedang berperang dengan dirinya. Dan selepas 43 tahun, baru mereka sedar bahawa inilah jalan tengah yang dicari-cari. Bukan jalan PAP, bukan jalan PKM, bukan Parti Komunis Melayu. Jadi ini jalan tengah. Cuma soalnya sekarang ni, kepercayaan kita kepada parti DAP. Sebab selama 43 tahun, DAP tidak dikenali melainkan sebagai parti chauvinis kaum Cina. Dan dalam pilihan raya, sejak daripada kecil lagi, memang saya duduk di Ipoh,
kawan saya ada yang bersekolah di sekolah Cina, mereka menterjemahkan apa yang dikempenkan di sana, dan kebanyakannya adalah kebencian kepada pemimpin Melayu, kebencian kepada, tidak ada sokongan terhadap parti komponen berasaskan kaum Cina dalam BN, kerana tidak, seolah-olah tidak berjaya stand up untuk kaum Cina. Jadi 43 tahun bergelumang dengan isu-isu berkaitan kaum. Hari ini, baru minggu lepas, mereka announce, media Malaysia, benda yang dah jadi darah daging dan budaya ni, adakah ia boleh ditukar? Ini persoalan. Tun Faisal melalui aplikasi pemikiran media Malaysia DAP itu. Saya rasa saya boleh katakan tuduhan yang dibuat oleh rakan saya di sini. Kawan DAP selama ini merupakan satu parti Syaunis. Dari segi persepsi, saya setuju. Memang sebelum ni ramai terutamanya kaum Melayu merujukan parti DAP sebagai satu parti macam parti komunis, parti Syaunis. Tapi kalau kita lihat ke semua statement-statement yang telah pun dibuat oleh saudara Lim Kit Siang sebelum ni, kita tidak kata bila kita memperjuangkan satu isu keadilan, kita tidak kata, oh dia tu orang Melayu saya tak tolong, dia tu orang Cina hanya saya tolong. Kalau tengok saudara Lim Kuan Yin sendiri, dia pergi penjara kerana apa? Kerana membantu seorang perempuan budak Melayu. So kita rasa prinsip-prinsip yang kita tegakkan ni, seperti prinsip keadilan, kesaksamaan, ini sebelum ni tak ada traction. Pada masa dulu tak ada traction, tapi buat masa ini rakyat sudah sedar, dan rakyat akan mengambil berat tentang parti-parti yang mengambil berat isu-isu seperti keadilan, kesaksamaan, socio-economic justice dan lain-lain. Saya berfikiran kedua, tapi bila kembali yang dipetik daripada ucapan YB Lim Kuan Eng adalah media Malaysia prefers cooperation or conflict, kerjasama bukannya bertelagah, consultation, rundingan, dan bukannya konfrontasi dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak bercakap tentang aplikasi perkara-perkara ini, kerana sejak periode 12 hingga kini dalam arena politik yang menjadi banyak pemimpin dan kepimpinan pendapat pada masyarakat Malaysia, kita ataupun kami rakyat ini tidak melihat perkara ini berlaku. Di mana politik mufakat dan bukan politik bertelagah, di mana politik hikmah dan bukan politik caci mencaci contohnya, kerana masih lagi pertelagahan dan suhu politik pertelagahan itu begitu tinggi. Jadi jika ini hendak diterima, di mana mulanya dan di mana aplikasinya sekarang ini, itu yang akan kita bincangkan selepas ini.